Hai, saya daripada Johor Bahru. Kami daripada Pulau Pinang. Daripada Johor Bahru. Saya daripada Sabah Penang, Selangor. Daripada Penang, kita daripada Penang. Daripada Kelang. Seronok khidmat tanda dan kali ni kita tengok bas dia baru, cantik dan iman. Rasa pengangkutan ni mudah dan fleksibel. Tak silap dalam 20 minit sekali kan kita boleh drop dekat KLCC ke. Tadi tengok ni lah mind map tu kan. Kita boleh turun kat tempat-tempat yang kita nak. Contoh kita bawa anak pergi KLCC, pergi museum, KL Tower, boleh tengok TRX. Kita nak mengetahui lebih dalam tentang KL ni. Selalu ni kita datang tapi kita pergi beberapa tempat. Macam Hopamo Off ni macam menarik sikit. Boleh tengok banyak tempat sekaligus sambil duduk menghayati dengan sejarah lagi. Nak suka nak naik bas, so diorang nak tengok-tengok lah pusing-pusing. Macam saya lah, kami pun lokal. Saya saja naik nombor satu iman, dapat tengok bandar Kuala Lumpur, dapat tengok sekeliling. Di samping tu pelancong juga naik bas ni kan. Kita boleh jadi tour guide percuma untuk mereka, untuk kenalkan apa yang ada kat Kuala Lumpur, negara kita tersayang. Saja lah sebab seronok lah, budak-budak pun seronok kan naik bas dua tingkat. Tadi saya suka lah cara kita boleh duduk kat atas, bas ni berhenti. Lepas tu kita boleh ambil gambar. Lepas tu kita macam boleh mengetahui tempat-tempat ni. Oh, kita tak pernah pergi. Itu menarik. Best dia, Bestnya naik KL, hop on, hop off. Bestnya naik Ho Ho.